Mama tengok dah sarat sangat ni. Bila dia marah? Bila-bila masa je ni, Ma. Hai, Ma. Ni Azhar, Maira ni dah sarat sangat dah ni. Bila-bila masa je dah ni. Sibuk macam mana sekalipun, kena utamakan Maira. Faham? Faham je, Mak. Mama tak payah cakap, Mama tahulah. Anak sulung ni. Tahu-tahu dapat kembar. Rezeki kita orang Mama. Allah kurniakan 2 orang kembar yang bakal lahir. Syukur, Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. Maira, Abang janji dengan awak ni. Abang akan jaga awak dan anak kembar kita ni sebaik-baiknya. Jangan berjanji dia, Azhar. Buktikan. Mama ni ada je, Abang tahulah. Sayang. Sayang. Cumanya anak Mama ni tidur. Ya. Sayang. Cumi je dia tidur. Baik je kan dia ni? Ikut mami dia, baiklah. Abang ada benda sikit nak cakap. Sebab abang fikir Maira dah nak habis confinement kan. Mesti Maira nak masuk kerja balik. Jadi abang nak cari ke pengasuh. Siapa? Sini, orang taman sini kau. Sebab apa sayang? Macam mana nak kerja? Nak fikir jaga baby lagi, nak kerja susah. Pergi kerja pagi, letak kat rumah pengasuh. Balik malam kita ambil, kita jaga balik. Tahu tak? Kalau Maira tak nak hantar, tak apa, abang boleh hantarkan. Nantilah kita bincang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana dia? Sekejap Alah, mana dia tu? Alah, sayang. Akak tolong saya kejap, Kak. Tak. Ya, kenapa dia punya topi tutup mata? Sekejap. Alah, sian dia. Okey, saya Mama ni. Kepala dia depan. Dia marah. Okey, macam ni, Kak. Ya. Saya akan outstation selama 4 hari. So dalam beg tu saya dah sediakan stok susu untuk selama saya tak ada lah. Oh, ya. Ini 4 hari ni? 4 hari macam cukup pun. Cukup. InsyaAllah cukup. Sebab saya dah sediakan lebih dah. Oh, ya? Oh, tak. Okey. Tak, nanti kesian Ryan kalau malam-malam kan dia takut dia sejuk. Semua ada bekalkan baju dengan panjang tak? Dengan panjang, dengan pendek semua saya dah sediakan dah. Alhamdulillah. Lotion, krim-krim ni semua ada? Ada. Semua saya memang dah sediakan dalam beg tu dah. Kak jangan risau. Maira minta maaf Kak tanya lagi. Yang organik kan? Yang base organik sebab budak-budak ni sensitif kulit dia, Kak risau. Tak apa Kak, saya tahu. Saya memang dah sediakan all the best untuk dia. Okey. Alhamdulillah. Sayang, Mama Tak pergi syian dia. kerja dulu. Nanti Mama balik Nanti Mama rindu ni. Macam sikit. Nanti apa-apa call saya. Okey. Baik. Tak apa Maira, mai. Kak jaga dia. Ya, Mama pergi ke work dulu. Okey, bismillah. Tak apa. Boleh lah. Tak apa, Akak masuk dulu.
Oh, okay. Nah, bye-bye. Bye-bye, Mama. Jangan risau. Sayang. Nanti apa-apa Kak Ina bagi tahu ya. Okey. Okey. Terima kasih. Thank you, Assalamualaikum. Kak. Ya, ya. Halo sayang. Ryan. Apa ni? Apa ni Ryan? Nama dia? Superman. Hah? Superman. Ya, Superman tu. Ryan ni. Ni. Ini Apa orang ni? Superman. Dinosaur. Ini nama dinosaur? Ini orang Oh, ya, dia tahu ni dinosaur ni. Pandai ya? Awak ajar dia? Tak. Budak-budak tahu sendiri kot. Takkanlah. Tak juga. Budak-budak dia kalau tak ada orang tua mengajar dia, dia tak tahu ni. Kan? Dia tahu ni dinosaur ni, Batman, Superman semua dia tahu ni. Dia selalu kita orang tua ni kalau selalu cakap dengan dia orang. Cakap tunjuk ni dinosaur ni harimau tu dah tahu. Tak? Kita mengajar. Cuma sayang ajar siang je. Awak mengajar sekali waktu malam ke apa. Kau mak sana senang sikit. Tak? Come. Jom. Share, okey? Kenapa Batman? Kenapa aku sepak kau? Aku nak sepak kau. Pek. Padam kau. Jangan. Tendang tak baik. Ada baju hitam kan. Aku pun juga. Asam. Tu sengih. Masih siapa tu? Klien. Yang klien sampai senyum macam tu. Saya dengar gelak tadi daripada luar. Yelah, ingat klien tak kelakar kan? Ada klien kelakar. Tengok. Tak kelakar pun. Ini inside joke. Awak tak dalam projek macam mana nak faham joke dia? Apa ni? Apa ni? Macam mana awak masuk? Awak memang sengaja ke ataupun nak lupa nak kunci pintu? Saya jangan gini. Awak tak takut ke kalau isteri awak nampak? Tak takut ke kalau suami awak nampak kita macam ni? Dia lain. Dia yang takut dengan saya. Ya. Sama lah. Isteri saya yang takut dengan saya. Tapi dia punya ekor dia dah patah lah, Irfan. Depan. Boleh lagi. Cepat Papa nak tembak. Oh, boleh jalan lagi lah. Cepat. Cepat. Ren. Tepikan. Bang. Ha. Sebablah Ibu Ina. Buat apa ni? Ku tentang